สีสันแจ้โลกหน้าจำเป็ดยาวไม่ขึ้นเอาชักยาคน Okay, so sekarang ni kita akan pergi berjalan lagi. Sini. Kita akan pergi Calatat Beach. So sekarang ni kami berada di Calatat Beach pada pukul 8.30 waktu Thailand. Kat sana ada konsert. Tapi aku masih tak dengar sebab aku pakai mic. Aku memang tak nak bagi dengar pun. So sekarang ni berpasir kat kasut. Kau tahu ada anjing. Ada anjing kat situ. Lepas tu sekarang ni plan nak cari makan. Tapi buat masa sekarang tak lu. Nak lepak lu kat tepi laut ni. Lepas tu nanti kita aku akan tunjuk serba sedikit kehidupan aku di Thailand. Aku nak lepak-lepak lu. Nanti aku sambung. Okay, so sekarang ni berada di Calatat Beach. Mana parah. So kita akan lepak-lepak dulu tepi ni. Lepas tu nanti balik hotel. Kalau tak kami plan nak duduk hotel je. Dan nasib baik ada manusia yang bijak macam aku. Cari tempat. Siap ada konsert lagi. Lagu pula, lagu English tau. Bukan lagu Thailand. Tu Every Moment You Take tadi dia nyanyi. So tengok pasir. Full mak. Dah lah pakai seluar putih mat. So kau tak gambar dulu. Nanti apa kau update lain Tengah healing. Tak aku tunjuk. Ni dah. Jika bila banyak masalah macam ni aja dulu. Okay, so sekarang ni kami masih berada di Calatat Beach sambil bermain-main pasir, tak gambar. Oh, sorry. Tak sengaja. Kat sana tu ada konsert. Nanti kami akan pergi lepak situ. Sekarang nak tak gambar dulu. So besok kita akan pergi mana Fareh? Samila. Tengok sunrise. Ya. So lepas kita pergi Samila, kita akan pergi Hat Nyai pula. Sebab Songkla kurang sikit lah bagi aku. Makanan halal apa? Bukan makanan halal. Makanan besar cari. Kalau kat Hat Nyai dapat makan nasi kaumok. Okey lah, sedap lah nasi kaumok tu. So sekarang ni kami lepak-lepak tepi pantai. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone. And I sit alone, my heart by the phone. And so I just listen to rain as it falls to the ground. Xin thái cáiเพลงนี้นะสำหรับพวกเรา The Rodeo นะครับ So sekarang dekat Calatat Beach ada untuk kita berjalan-jalan juga sini. Tengok laut apa semua. Tak tahu, aku pun tak tahu apa motif aku jalan-jalan kat sini. Sebenarnya plan daripada tadi nak pergi balik tidur. Sebab esok nak pergi Samila. Yalah hari ni pergi Calatat. Kenapa? Petam. Alah getah kecil ni ya. Tak apa ya. So esok kita akan pergi Samila. Lepas tu pergi Cafe Amazon kot. Lepas tu kita akan balik Hat Nyai. Lepas tu kita jalan-jalan kat Hat Nyai. So sekarang ni aku nak ronda-ronda dulu. Nanti aku akan ronda lain. Bye. Biasa lah bro. Dah duduk Thailand ni, kita berjalan je. Tadi dah 5 km. Hari ni tak tahu berapa km. Esok kat Hat Nyai lagi banyak berjalan. Memang balik Malaysia, otot kaki aku
Dah macam Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov terkejut dengan kaki tu. Ni duk jalan nak pergi 7E ni. Tak tahu kat sini tak tahu nak makan apa. Pusing-pusing tak pusing. Pimat-pimatan tu. Aduh, sekarang ni mikrofon kau bateri. Ni kalau tak dengar suara memang boleh lah. Nanti dah sampai saya aku buat video lagi. Sekarang ni masih jalan sambil melihat ke Thailand Songkla. What can you say when love goes away that hasn't been said before? Ustaz pilihan negara memang penat kan. Connect Thailand. Ya. Hidup ni memang penat. Betul kita penat kat Thailand. Kita penat buat assignment. Tapi assignment tak sentuh. Padu. Tapi assignment aku 2 dah siap. Lagi 2. So penat berjalan sini. Aku tunjuk view je lah sambil aku cakap. Ni ada apa ni Farid? Ni apa? Ada universiti. Tepi ni ada pantai Calatat. Belum lagi. Ni kami berjalan dekat tempat berjalan kaki. Sebab apa? Sebab kami pelancong yang ada otak. Kami backpackers Minda. Kalau hidup ni jalan je. Tapi tak apa. Jalan-jalan kat Thailand. Okey lah. Okay. So tu lah nak tunjuk. Raja Manggala University of Technology Sriwijaya. Sriwijaya bukan kerajaan Indonesia dulu. Sriwijaya? Hari ni memang tidur puas lah. Tidur puas lah malam ni. Wah, sudah orang kejar sana. Tapi hari ni kau bertidur Lena. Gila tak Lena. Barang-barang Daripada pukul 4 pagi sampai Thailand pukul berapa? 2, 1. Sampai Thailand pukul 1. Makan. Pukul 2 sampai Songkla. Sampai Songkla duduk dalam bilik Sat. Pukul 4 keluar. Pukul 7 ke 8 balik. Lepas tu pukul 9 keluar balik. Ya bro, sini lah kehidupan. What else you want me to do if I was here? Okay, macam biasa aku akan masuk kat 7E ambil air teh ais. Sebab apa? Sebab dekat Songkla ni malam tak jumpa makanan halal. So aku campur teh ais. Okay, letak teh ais tu lagi. Lepas tu campur dengan air coklat dia. Memang aku campur antara dua ni. Dan aku try minum. Sebab apa? Sebab aku tengok ada orang campur benda ni dan minum. So aku pun try lah. Sampai sini je video kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe. So ya, ni adalah vlog pergi ke Calatat Beach. Dan next video aku akan upload vlog pergi Samila. So korang kena stay tune. So ya, aku akan upload next video within a week maybe. So ya, korang just tunggu je video ni. Video baru aku akan upload. So bye. Assalamualaikum.